saya akan menerangkan berkenaan pendahuluan ataupun apa yang akan diterangkan di dalam pembentangan ini, iaitu Jumi'al Quranul Karimu fi ahdi Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu. Pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Okey, hufazan alaihi ba'da istishdadi adadin kabirin min huffazil Qur'ani fil huruf. Yakni yang dilakukan pada zaman Abu Bakar ni adalah untuk memelihara Al-Quran, supaya setelah penghafaz Al-Quran ni syahid, maka terkumpullah Al-Quran bagi umat Islam pada zaman sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ahmad Mujahid bin Akilah, nombor matrik 080905. Baik, hari ini saya akan membentangkan yang bertajuk sebab-sebab pengumpulan Al-Quran. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, berlakunya beberapa peperangan untuk mempertahankan Islam daripada golongan murtad dan pengikut Musailamah Al-Kazab. Dalam peperangan Yamamah, ramai penghafaz Al-Quran telah syahid. Jadi peristiwa ini menimbulkan kebimbangan kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi beliau ni bimbang sekiranya lebih ramai lagi para hufaz yang terkorban. Sebahagian ayat Al-Quran mungkin hilang bersama pemergian mereka. Oleh itu Umar Al-Khattab mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu supaya Al-Quran ini dikumpulkan dalam satu mushaf yang lengkap. Pada mulanya Abu Bakar radhiyallahu anhu berasa berat untuk melaksanakan perkara tersebut kerana ianya tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Namun setelah melihat kepentingannya, beliau bersetuju dan melantik Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu untuk mengetuai proses pengumpulan Al-Quran. Jadi dalil bagi pengumpulan Al-Quran dapat dilihat melalui hadis riwayat Zaid bin Sabit yang mana menceritakan cadangan Umar radhiyallahu anhu selepas perang Yamamah. Selain itu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hijr yang ayat yang ke-9 yang bermaksud, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Allah memelihara Al-Quran, dan salah satu cara pemeliharaan tersebut ialah melalui usaha para sahabat mengumpulkan dan menjaga Al-Quran dengan penuh amanah. Jadi kesimpulannya, pengumpulan Al-Quran ini merupakan langkah penting yang diambil oleh para sahabat bagi memastikan kesucian dan ketulinan Al-Quran terus terpelihara sehingga ke hari ini. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Muhammad Anas Safwan bin Muhammad Faisal. Raqam at-talab 0 9 Seterusnya, Jam'ul Quran fi ahdi Abi Bakrin. Pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar. Jumi'at ayatil Quran min musaddirinan ra'isiyin. Ayat-ayat Al-Quran dikumpulkan daripada dua sumber utama. Yang pertama, hifzus sahabah, hafazan para sahabat. Dan yang kedua adalah al-kitabatu allati kutibat fi ahdi zamanin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan-penulisan yang telah pun ditulis pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana kullu ayatin tujma' la budda an tamurra ibran tahaqquqin daqiqin wa dhalik. Dan setiap ayat yang dikumpulkan itu mestilah melalui dua proses yang teliti, dan dua proses itu adalah syahidun minal hafzi, yakni mestilah ada saksi daripada hafazan, wa syahidu minal kitabah, dan saksi daripada penulisan. Supaya apa? Wa kana al-hadfu min dhalika dhamman an takuna al-ayatun sahihatun wa daqiqatun kama unzilat. Untuk memastikan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis itu supaya sahih dan tepat seperti mana yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Akmal Majidi bin Muhammad Majidi wa Raqam at-talib 0 8 1 2 0 2.
Summa kita masuk kepada asma'ul syakhsiyat jama'ul mushaf fi ahdi Abu Bakrin. Ada 4 orang tokoh utama dalam pengumpulan mushaf pada zaman Abu Bakar. Awalan Abu Bakar As-Siddiq. Dialah pengarah yang mengarahkan umat Islam pada masa itu untuk mengumpul Al-Quran. Summa sanian Umar Al-Khattab. Dialah yang memberi idea kepada Abu Bakar untuk cara pengumpulan Al-Quran. Dan summa salisan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini ialah dalam proses pengumpulan Al-Quran, dialah ketua. Dialah yang mengetuai kumpulan untuk mengumpul Al-Quran. Dan yang terakhir Hafsah bin Umar, iaitu anak kepada Umar. Dialah penyimpan Al-Quran di rumah dia. Dan Al-Quran yang telah dikumpul disimpan di rumah Hafsah bin Umar. Dan Hafsah bin Umar ini ialah isteri kepada Zaid bin Sabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung pada Al-Khulasah, iaitu kesimpulan. Okay, nama diberi Muhammad Adil Ikhwan bin Taib. Nombor metrik 080218. Baik. Al-Khulasah wa al-jam'ul Qur'an fil ahdi Abi Bakr radhiyallahu anhu kana khutwatan muhimmatan li kitabillah min di'ah. Okey, pengumpulan Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar ni merupakan usaha yang penting bagi memelihara Al-Quran supaya apa? Supaya baqa'il Qur'ani mahfuzan wa marji'an li ummatil islamiyyati ila yaumina hadza. Okey, sebab apa pentingnya? Supaya Al-Quran dapat jadi sumber rujukan bagi umat Muslim, umat Islam hingga ke hari ini. Wallahu a'lam. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum.